pakai hidung dia je, banyak lagi duit dia, tak apa. Dia tak boleh ambil satu benda membazir. Tak betul gitu. Dia mesti ukur orang tu. Macam ada ustaz kata siapa bersanding itu membazir. Saya tak setuju. Awak bersanding, awak kena definisi apa makna bersanding. Bersanding ialah dua mempelai duduk di atas pelamin pada hari perkahwinan. Yang membazir ialah bila awak tak mampu, awak pergi berhutang dengan Along, buat persandingan harga RM20,000. Itu membazir lah. Tapi kalau saya ada 2 bilion, saya buat persanding RM20,000. Bazir apa? Buat hidung, baru ada lagi duit. Tak bazir. Sebab saya... Apa dia? Kita cerita lain kali yang bidah. Saya bersanding juga. Tapi saya bersanding, kos tak ada lah. Sebab pinjam kursi bank cube dekat jiran sebelah, letak, ambil kain cadar di rumah tak guna lagi, buat backdrop, duduk gitu. Sanding. Apa masalah dengan bersanding? Apa dia? Ni pakai kain sarung ni Hindu, apa tak kata masalah? Kain sarung ni kan Hindu ni. Ataupun tawar tu bukan bersanding. Saya cakap bersanding, ataupun tawar bukan bersanding. Sekarang ni kita tidak definisi. Bila kita tidak definisi, kita pun celaru. Orang kata tak boleh bersanding sebab buka aurat. Buka aurat bukan sebab bersanding. Orang Kelantan pergi beli ikan pakai berkembang tu. Kan? Orang Kelantan pergi kapung pergi ikan. Haram juga. Bukan sebab bersanding, sebab buka aurat. Jadi sekarang kita bersanding lah tapi tutup. Tutup apa masalah dengan aurat? Aurat tutup lah. Tapi kalau awak tak ada duit, awak buat juga gaya orang kaya. Bazir lah. Tapi kalau tak ada duit, awak sedar diri, buat gaya orang tak ada duit, pinjam kursi masjid, bunga pinjam rumah datin. Masalah. Saya bersanding juga. Saya ada gambar bersanding, tak lama pergi rumah saya tengok atas kursi bank gitu. Sanding lah, apa masalahnya? Sebab bersanding itu dia tak perlu duit pun. Yang orang nak duit itu sebab dia ada duit lebih. Buat lah. Tapi kalau awak tak ada duit, jangan dibuat. Dia membazir. Tapi yang silapnya definisi itu tak betul tu. Definisi tak betul, ukuran tak betul. Jadi dia tak sama. Ada orang kata, oh tak payahlah hantar anak pergi sekolah international membazir. Awak tak ada piti hantar sekolah kerajaan. Hantarlah. Tapi duit saya nak simpan. Buat apa kalau tak bagi kat anak? Apa masalahnya? Yang tak ada duit tu nak hidup gaya orang kaya. Tu membazir tu. Itu membazir tu. Jadi sebab itu bila sebut membazir, berbelanja benda yang tak perlu. Pada masa yang tak perlu, sedangkan kita pula tak mampu. Tapi kita belanja benda yang tak perlu, tapi kita mampu, dia tak panggil membazir, dia panggil berlebihan. Yang disebut israf tu kan. Jadi perlebihan ini puan-puan sekali-sekala boleh, jangan tiap-tiap hari. Misalnya anniversary. Kita bagilah kat bini kita yang nak beli apa unlimited budget. Okeylah kan. Tapi sekali tu je lah. Lepas tu kan jok dah lah. Okeylah, betul lah dia berbelanja benda yang tak perlu. Unlimited budget. Besok saya free satu hari. Saya tolak semua kuliah sebab hari jadi bini saya. Saya dah cakap kat dia, ayah nak beli apa abang bagi. Kredit kad saya ada yang gold punya. Okey, saya bayar. Saya tahu saya tak bawa dia pergi tempat kedai mahal. Bawa kita bodoh, paling banyak pun 300 je lah. Cerdik juga kan. Kita unlimited lah. Tapi betul dia berbelanja benda tak perlu. Tapi dia belanja benda tak perlu dalam lingkungan kita pun mampu. Maka itu tidak membazir, puan-puan. Bukan bermaksud membazir itu berbelanja yang tidak perlu tu membazir. Bukan, nanti dulu. Definisi tak habis itu. Berbelanja benda yang tidak perlu pada masa yang tidak perlu sedangkan kita mampu, sesekali elok dibuat. Kita belanja kawan. Ya, belanja kawan. Anak dapat UPSR baik. Takkan nak berkira juga. Sekali-sekala abang nak beli apa, belilah. Ibu. Tapi jangan tiap-tiap hari pokailah. Sekali-sekala. Sebab itu israf dia tidak disebut saudara setan. Membazir yang disebut saudara setan. Allah Ta'ala sebut wala tusrifu. Jangan kamu berlebih-lebihan. Maksudnya benda itu jangan dibuat sebagai satu amalan setiap hari.
Tapi sesekali berlebih-lebihan dengan orang kita sayang, belanja kawan, belanja mak, belanja adik-beradik sesekali, itu tidak membazir. Sebab Israf bermaksud belanja yang tidak perlu. Kan? Tapi kalau kita duk belanja yang perlu je tiap-tiap hari, boring juga, tuan-tuan kan? Yang perlu nasi putih, telur. Allah, sakit jiwa gitu. Tapi sekali-sekala bagilah yang lebih. Tapi dia dalam lingkungan kita mampu. Tapi kalau kita tak mampu, lepas tu berlebih-lebihan pula, membazir lah. Itu yang dipanggil saudara setan tu. Jadi saya rasa perempuan, kalau perempuan belajar macam tu, very clear belajar. Oh, gitu. Kita faham gitu, benda tu. Jadi setan tak boleh nak tipu kita lah. Sebab kita ada definisi tadi. Manakala kedekut pula, kita mampu tapi tak beri. Tapi kalau tak mampu, tak beri, itu tidak kedekut. Dah tak mampu. Ini duit ada, tak beri. Kedekut lah. Duit tak ada, tak beri. Betul kalau saya tanya perempuan, apa mana kedekut? Kedekut tak beri. Tak betul. Sebab ada tak beri kerana tak ada tak beri kerana ada. Yang ada itulah yang kedekut tu. Jadi sekarang macam perempuan tak korban tahun ni. Jadi kalau perempuan dah ada suami yang korban tahun ni, cakaplah kat dia, abang nanti masa nak pegang tali kambing tu jangan niat untuk abang seorang. Saya, anak-anak kita semua, maka duit dia lah, tapi masuklah dalam tu masuk. Jadi tahun depan pula anak kita pula tak payahlah duit kita, duit suami kita simpan untuk 3 tahun akan datang. Jadi itu yang menjadikan ibadat tadi cantik je dia punya flow tu. Sama juga misalnya kita bercakap pasal Lailatul Qadar. So, apa kena beza antara bertemu Lailatul Qadar dengan mendapat pahala Lailatul Qadar. Bertemu Lailatul Qadar itu istimewa. Mendapat pahala Lailatul Qadar itu tak payah. Jadi sebab itu bila kita tanya, bulan puasa hari tu dapat Lailatul Qadar? Kita akan tanya, awak maksudkan dapat pahala Lailatul Qadar ke ataupun bertemu dengan Lailatul Qadar tu? Kalau bertemu Lailatul Qadar, sampai sekarang saya tak jumpa lagi. Tapi sejak saya balik, saya dapat pahala Lailatul Qadar tiap-tiap tahun. Oh, hebatnya. Hebat apanya? Kita tahu Lailatul Qadar tu bermula dari maghrib sampai subuh. Betul kan? Dia waktu pahala tu dikira dari maghrib sampai subuh. Jadi kita pastikan sejak daripada 20 Ramadan sampai malam raya kita sembahyang maghrib, Jumaat, Isyak, Jumaat, tarawih, subuh, Jumaat. Oh, boleh lah pahala. Payah apanya? Jadi kalau perempuan pun tak boleh nak buat macam tu, pada saya rugi lah, bukan payah pun. Tak payah pun. Yang jadi payah tu salah faham. Oh, duk ingat kena bangun cari mana Lailatul Qadar mana apa. Oh, yang tu saya tak jumpa, perempuan mana jumpa lagi. Jadi benda tu sebenarnya simple je, tak adalah complicated sangat. Tapi bila kita faham, kita buat. Maka sebab itu kita tengok orang yang faham, bila dia buat ibadat, kita tengok dia cool je, tak rushing-rushing. Ya, simple je. Apa yang nak lari-lari tu gimana? Slow-slow je lah. Sebab Allah tu kan maha pengasih, maha penyayang, dia buat begitu dan sebagainya. Jadi ifrat dan tafriq itu menjadi ukuran buat tak betul tadi. Okey, bila kita buat tadi betul, maksudnya syirik pun tidak. Tak buat kita lawan juga kita buat. Lepas tu dia suruh kita buat tak betul, kita buat jadi betul. Dia pergi pula yang keempat, dia tak give up lagi. Iaitu dia suruh kita buat benda hak pahala sikit, tinggal hak pahala banyak. Ataupun dia suruh kita buat hak sunat, tinggal hak wajib. Dia tak akan bagi juga kita tu untung. Dia nak juga untung dia. Okeylah, kau buat dah betul. Kau buat dah betul. Tapi kau janganlah dapat. Cuba tengok ya. Macam mana setan mempengaruhi kita. Apabila datangnya 10 akhir Ramadan, kenapa jalan Tengku Abdul Rahman tu mega sale, extravaganza. Oh, gila perempuan. Yalah, maksudnya dia akan buat, akhirnya kita tinggal ibadat 10 akhir, kita pulun 10 awal. 10 awal tu sikit. Kan setan kata kau pulun lah awal, akhirnya baru kau nego baju. Akhirnya orang pergi nego baju. Dapatlah pahala, bukan tak dapat langsung. Tapi boleh hak sikit, korban yang besar. Jadi kita sebagai orang yang berfikir dengan betul, yang nak lawan setan, kita akan cari prioriti, kita akan tengok mana utama, mana tu. Jadi bila bertembung antara benda utama dengan kurang utama, kita akan buat yang utama.
Kan sebab kita nak lawan dia tu, kalau kita pakai ikut senang hati je, dia akan tipu. Akhirnya kita duk sibuk dengan benda sunat, benda wajib tu kita tinggal. Jadi kita berasa macam kita baik dah, padahal setan duk kecing kat kita, cerang dia kecing kita. Kita berasa baik. Sebab dia dah pergi ke step keempat dah pula. Okey, kita pandai lagi, kita lawan setan, iaitu kita buat benda yang utama, yang baik, kita tinggal yang kurang utama. Setan tak give up lagi, dia pergi kat nombor 5 pula. Dia pergi lagi, dia ada lagi perempuan, iaitu dia akan sakitkan kita. Maka sebab itu bila kita sakit, kita lawan je, sebab dia hanya minda je. Kan bila kita bangun pagi tu berasa sakit orang, dia tipu itu. Cuba bangun, ada apa pun. Dia macam perempuan nak mari tadi kan, Allah payahlah kena tudung, tak kenalah berasa sakit. Perempuan cuba mari, tak ada apa. Nak boleh mari dulu, tak sedondong, tak kena, tak matching, tak apalah. Saya tengok orang macam, betul kan? Tapi tu tertutup, mari duduk ni. Tak ada apa. Mungkin orang kata, cantiklah tudung. Oh, cantik pula. Dia je kata tak cantik tu. Sebab dia, mari je. Buat je. Jadi, dia akan pergi ke seperti mana dia sakitkan Nabi, dia goda orang lain supaya racunkan Nabi. Dia ada benda-benda yang macam tu. Maka sebab itu kita diajar nak tidur malam, baca ayat kursi, baca benda tu. Sebabnya, jika dia tak boleh step 1, step 2, step 3, step 4, paling akhir dia akan sakitkan kita. Jadi supaya dia tak boleh sakitkan kita dan kita menang lawan dia, itulah yang baca ayat kursi nak tidur, masuk itu tandah baca doa yang tu. Jadi akhirnya dia tak boleh nak buat apa. Kita itu yang disebut innalaisalaka alaihim sultanun. Kamu tidak ada kuasa ke atas hamba aku illa ibadaka minhumul mukhlasin. Aku ya Allah, walaupun aku bersungguh nak tipu hamba-Mu, tapi bagi yang jaga semua benda tu, aku pun tak boleh nak buat apa juga. Itu yang kita panggil ada immune tu. Duduk kat dia. Kan ada satu cerita zombie. The World Zone. Gitulah rasanya. Semua satu dunia jadi zombie. Jadi dia tak tahu nak buat macam mana. Akhirnya dia dapati zombie ni hanya makan tubuh yang tak sakit. Betul kan? Dia pun cocok virus orang sakit. Jadi zombie tu datang, tak boleh, dia sakit. Dia pun bunuh zombie. Zombie tak bunuh dia. Jadi gitulah kita lawan setan. Ya. Kita lawan setan. Kita duduk jelangan dia, tapi kita tak ikut dia. Seperti mana kita duduk di Kuala Lumpur, ramai orang jahat, kita tak jadi jahat. Kita duduk lah. Kenapa kita tak jadi jahat? Sebab kita ada immune. Kita jumpa orang yang buka aurat, kita tengok dia, kesiannya lah. Kita tak marah kat dia, ikut dia. Tapi kat dia duduk dalam aircon tu kat sejuk. Kita kan sedap, panas. Ikut dia lah. Kita nak kata macam mana, kita negara demokrasi, tak boleh marah kat orang. Tapi kita minta dia hormat kita, kita hormat dia. Kita nak buat apa yang kita nak buat, awak buatlah apa yang awak nak buat. Saya tak buat apa yang awak buat tu sebab saya boleh mikir, saya faham, saya tu, akhirnya saya tak buat. Jadi setan pun tak boleh nak kata apa juga dengan kita. Jadi oleh kerana itu pertarungan kita dengan setan itu memerlukan pertama sekali konsep, yang kedua tahu dia punya modus operandi, dan yang akhir sekali ada lagi iaitu bagaimana dia tipu kita. Adalah lebih kurang dalam 12 dia tipu kita. Okey, ini caranya ada 12 bentuk kepakaran. Maka kita akan beringat pada 12 kepakaran tersebut. Dia macam kita berperang lah ya puan-puan. Dan kita berperang, kita tahu musuh kita tak dipakar dalam beberapa perkara, mudah kita nak cam ataupun kenal. Pandai menggunakan terminologi, iaitu perkataan yang sedap dengar tapi celaka sebenarnya. Dia pandai sangat. Misalnya dia tukar dari riba kepada faedah. Padahal riba lah. Dia kata riba memang tak boleh makan, haram. Kami bagi faedah. Kita pun bingung juga. Mula-mula dia kata bunga. Lepas tu kita bunga tak boleh, dia bagi faedah pula. Betul kan? Itu memang kepakaran setan. Dia kata kita tidak menolak Islam, cuma kita mahu yang lebih progresif, agresif dan sustainability.
Bingung kita. Setan tu. Dia pusing. Tak katalah. Maksudnya dia pandai sangat guna. Misalnya kita tengok bila apa panggil kalau di Mesir bila filem Eropah ke filem Amerika nampak aurat gitu dia akan sensor. Astaghfirullahalazim. Tapi bila dia lagi gelek tu dia kata apa? Itu warisan budaya bangsa. Halal lah. Dia jadi halal sebab dia kata warisan itu memang setan pandai sungguh dia guna ayat tuan-tuan. Apa maksudnya itu kepakaran setan. Jadi sebab itu kalau kita nak lawan setan, kita jangan terkeliru dengan perkataan yang sophisticated. Kita pergi kepada apa makna benda tu. Benda tu makna apa? Yang sophisticated tu dia boleh rubah je, rubah macam-macam. Yang tu, yang ni, semuanya tipu itu. Tapi dia memang pakar menamakan. Sebab tu puan-puan akan terkagum dengan orang yang pandai bercakap. Kan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Ada kala manusia kamu dengar dia bercakap hebat macam wali Allah, tapi hakikatnya dia ialah musuh Allah yang paling celaka. Sebab dia pandai guna perkataan, dan setan daripada dulu lagi pandai guna perkataan. Jadi sebab itu kita yang nak lawan setan, kita jumpa je satu terminologi baru, jangan mudah terima. Tanya dia dulu, apa makna terminologi itu? Dulu bila sekular, bila sosialis datang menguasai negara-negara Arab tertentu, Mesir, Syria dan sebagainya, ulama-ulama di Mesir itu mengatakan sosialis Islam. Sosialis itu Islam. Maka keluarlah Abu Zar Al-Ghifari, tokoh sosialis, keluarlah Rasulullah, Nabi sosialis, macam mana? Tapi bukan gitu pun. Tapi berapa ramai, berapa dekat Jamal Abdul Nasir, apa semua duduk tipu dengan Muammar Gaddafi. Habis siang kena tipu gitu. Sebab dia guna perkataan tadi. Lepas tu mari pula demokrasi. Demokrasi ni samalah dengan syura. Tak, syura lain. Syura tu Islam. Demokrasi tu lain. Itu dari segi politiknya, dari segi pembangkangnya, dari segi perbankan, bukan pembangkang tu, perbankan ekonomi, perbankan. Itu berlaku benda yang sama juga terminologi. Dari segi perubatan juga digunakan terminologi. Jadi sebab itu sebagai orang Islam, kita tak kisah dengan nama tu. Yang penting apa definisi di sebalik nama tu. Apa-apa awak maksudkan. Sebab kalau kita boleh faham macam tu, kita tak akan tertipulah dengan setan. Sebab dia guna tadi. Misalnya dulu kita tahu berbohong itu dosa. Betul kan? Sekarang dia kata kita tidak berbohong, kita kautim. Kautim tu sogok, bohong lah, bohong, sogok. Tapi diguna kautim, dia guna kita pun duit kopi ke apa. Dia cukup pandai. Jadi kalau puan-puan terpukau dengan istilah itu, puan-puan akan kena lah. Kerana itu memang kepakaran dia mencipta terminologi. Itu kepakaran dia yang pertama. Ya. Okey, kepakaran yang kedua yang ada pada syaitan, iaitu dia suka menjadikan orang tadi buat lebih daripada agama ajar tadilah. Ya, buat lebih daripada agama ajar. Sebab tu kalau puan-puan tengok dalam tasawuf, puan-puan akan dapati ulama tasawuf ataupun orang-orang hebat dalam tasawuf ni ada dua jenis orang hebat. Satu ulama tasawuf, satu wali sufi. Yang kita tengok ibadat pelik-pelik ni, dia bukan ulama. Dia orang yang menerima tasawuf dan didorong oleh dosa lampau yang banyak tadi, dia jadi ibadatnya pelik pada orang. Dia ni bukan orang alim pun. Misalnya beberapa tokoh, misalnya Abu Yazid Al-Bistami, dia dulu ketua penyangut, jahat rogo orang tu buat macam-macam. Lepas tu dia insaf. Bila dia insaf, dia nak cover yang dia buat dosa dulu tu yang jadi ibadat pelik pada orang, tak tidur lah.
Tapi kalau tengok Syekh Al-Qushairi, Syekh Abdul Qadir Jilani, tak ada macam tu dia. Ada bini, ada anak, kerja, dia begitu. Tapi saya tak naklah kata orang tu masuk neraka kau tak betul. Tapi kita nak sebut bila kita belajar tasawuf pun jangan diambil yang lebih itu. Ambil yang tasawuf yang datang dari ulama muktabar tadi. Dia ada berzikir tapi dia juga ada tidur, ada puasa, ada berbuka. Macam Nabi ajar tu lah. Macam Nabi ajar tu. Tapi setan akan dorong kita supaya kita buat lebih-lebih. Jadi lebih-lebih ni kita boleh tengok ya dalam banyak perkara. Misalnya dalam berpakaian. Dalam berpakaian. Nabi bila dia pakai baju dia, kira-kira kalau dia duduk dengan orang ramai, orang yang tak kenal Nabi tu masuk dekat orang ramai tu akan tanya, mana Nabi? Kenapa? Sebab bajunya tak beza dengan orang lain. Serupa je. Sama, lebih kurang. Tapi kalau kita tengok orang yang perasan alim, baju dia tu pelik pada orang, tongkok tinggi gitu. Coba ada tu bawa tongkat, kita tengok pun nak pergi kata orang. Saya kata Nabi kau gitu. Tak dia Nabi tu dia pakai simple je lah. Sebab dia ajar kat kita bahawa kita hidup tu biar serupa orang ramai lah. Serupa orang tu. Serupa orang tu maksudnya kita ukur pada kelompok kita lah. Maksudnya kalau perempuan duduk Bukit Damansara jangan serupa dengan orang Patah Dalam pula, betul kan? Orang Patah Dalam tu dia serupa grup dia lah, mari sini serupa kat sini. Sebab kalau perempuan duduk dengan grup orang Bukit Damansara pakai baju orang Patah Dalam, itu juga nak cari popular juga. Terlebih zuhud kononnya. Perempuan dia kena dia kena tengok crowd lah, tengok orang. Saya nak pakai kain sarung pagi tadi. Saya ada kain sarung buruk di rumah, hok cak gajah tu. Hok kusam tu sedapnya sebab peluh dia melekat. Tapi nak mari ceramah kat saya pakai kain mahal ni. Terus 3,000 je lah. Sebab mari Bukit Damansara lah. Kan buat mana? Tapi duduk rumah saya baju pagoda hok bluebell banyak tu lah. Sebab tak apa duduk dengan bini. Dia tak boleh baju pagoda kain kusam mari. Itu juga tak betul juga tu sebab dia nak bentuk lain dari orang. Cuma lain tu daripada bentuk yang terlalu rendah. Tak boleh juga. Terlalu melebih pun tak boleh juga. Yang patutnya bersederhana dalam level tadilah. Dalam level tadi. Dulu perempuan, saya tak ada baju batik mahal. Sebab saya tak ada keperluan. Bila kadang-kadang perempuan ajak pergi kenduri di hotel, saya bakar baju saya hok mahal dah. Saya tengok perempuan mahal lagi. Oh, malunya nak duduk. Akhirnya belilah satu tu. Memang mahal pun tapi pakai sekali balik terus lipat. Takut buruk lah. Sebab nak pakai banyak tahun ni. Ada lah. Tapi kena barulah bila duduk tu satu kelas. Sama je. Sebabnya nak buat macam mana itulah nasib berkawan dengan perempuan lah. Tak besar. Dia tak boleh. Saya perempuan buat kenduri dekat Meridin Hotel. Saya dengan kain sarung gitu. Tak boleh perempuan gitu. Sebab Nabi sebut dalam satu hadis, iza du'ita, bila kamu dijemput ke satu majlis, iza du'ita ila da'watin, bila kamu disebut ke satu majlis, fa'ti bima yuhibbu an ya'tiya ilaihi. Datanglah seperti mana tukang ajak tu mahu. Kamu datang. Maksudnya kalau dia mahu kita datang pakaiannya baju batik dan seluar, kena pakai baju batik lah, tak boleh. Rambut ustaz, jubah tak apa. Tak boleh. Dan Nabi pakai jubah sebab dia Arab. Kan Nabi mana pakai baju batik? Dia bukan orang Melayu, dia orang Arab. Tapi kita yang diajak tadi ialah orang tadi. Maka sebab itu Nabi ada satu baju yang ada renda. Maksudnya memperlihatkan sedikit mahal tadi. Dan baju tu Nabi tak pakai tiap-tiap hari pun. Bila pembesar negara datang, dia pergi ke majlis yang dia pakai. Jadi saya pun ikut Nabi juga belilah selai tu 300.5 tu simpan lah. Tapi sudah pakai pun dalam plastik lalu takut cari lah sebab nak pakai pula ni lambat. Beli tu saya double XL sebab senang. Kalau yang kecil nayo kan jadi. Tapi bila saya pergi tempat orang yang biasa pula, saya tak pakailah baju tu. Bukan baju biasa. Jadi yang kita fahamnya bukan baju tu. Iaitu kita pakai pada kadar yang kita dilihat tidak ketara. Kita serupa je lah orang lain.
Ya, tidak ketar. Dan itulah yang saya belajar dari Nabi-nya gitu. Iaitu Nabi kalau duduk dalam satu majlis, orang tak kenal dia, orang masuk, orang akan tanya, mana Rasulullah? Maka orang tunjuk ni lah. Kan ingat tak masa dia pergi ke Madinah tu? Kan dia yang dia naik unta tu kan? Giliran Abu Bakar duduk kat atas, dia duduk bawah. Orang mari kumu Abu Bakar, betul kan? Abu Bakar kata, bukan aku tunggu Nabi tu. Sebabnya Nabi dengan Abu Bakar tu tak ada beza. Dia biasa je lah. Jadi kalau kita nak beribadat, kita buat macam dia tadi lah. Iaitu jangan buat lebih daripada yang dia tadi. Mungkin puan-puan kata, kenapa saya tengok ulama tasawuf tu banyak-banyak? Ya, dia bukan ulama, dia orang sufi. Dia orang sufi. Jadi benda itu bukan contoh dari Nabi. Tapi kalau puan-puan berminat, silakan. Amba tak nak. Saya tak nak. Apa nak buat ah? Tapi saya tak nak semayang subuh 40 tahun dengan maghrib isyak, dengan wudu isyak. Saya tak nak. Habis bila nak peluk bininya? Hell, rugi 40 tahun tak peluk bini. Buat berapa bini? Tapi ada orang nak buat, silakanlah. Betul buat. Kan ada ulama yang buat 40 tahun sembahyang subuh dengan wudu isyak. Buat, silakanlah. Tapi yang buat tahu. Ha? Dia tak pergi toilet, dia tak ada kecil manis, dia tak makan banyak. Ya. Masa kita muda dulu, belum ada kecil manis, belum ada gaut, kita kan jangan pergi tandas. Yang pergi tandas kuat ni sebab kecil manis je. Jadi dia tak ada kecil manis lah tu. Tapi orang yang hidup macam tu, saya tak nak hidup, rugi. Bini ada malam Jumaat tak pergi, yang tu tahu apa ada bini. Tapi saya tak katalah orang yang buat tu tak baik. Tapi dia ekstrim lah. Perempuan nak ikut-ikut lah. Tapi saya nak ikut Nabi. Nabi semayang juga qiyamul lail, tapi dia semayang wuduk subuh lain, wuduk isyak lain. Jadi supaya kita tidak ditipu oleh setan, kita jangan lebih sangat, kita jangan kurang sangat. Kita follow yang Nabi buat tu kan. Jadi yang Nabi buat tu, pastinya lah Nabi tu tak ditipu oleh setan, betul kan? Orang lain tu mungkin ada kebarang kalian. Jadi nak Nabi tu follow begitu. Itu kepakaran setan ya. Okey. Yang ketiganya, dia cukup pandai memujuk dari sikit kepada besar. Dia tak akan suruh kita buat jahat besar dulu. Ingatnya, setan tak akan suruh kita ni berhenti semayang untuk buat begitu. Itu bukan setan tu. Setan dia akan misalnya begini ya. Punya aim, suruh orang ni, si A ni, nak suruh dia zina, mabuk dan bunuh. Dia nak suruh orang tu, dia punya aim akhirnya orang tu nak buat 3 tu. Tapi dia ambil masa 8 bulan. 8 bulan baru orang tu buat. Dia tak suruh buat hari tu selalu. Dia sikit. Bagaimana dia buat? Ceritanya si A ni seorang alim di kampung. Di zaman Nabi Sulaiman, ada 4 beradik. 3 abang, seorang adik perempuan. 3 orang ini ditugaskan oleh Nabi Allah Sulaiman untuk pergi berperang. Jadi dia pun tak ada pilihan, adik perempuan dia nak tinggal kat siapa. Maka dia pun fikir-fikir, dia kata ada Tok Lebah ujung kampung tu. Ada, dia baiklah. Kita pergi buat satu bilik untuk adik, tolong tengok. Lepas tu kita bagi duit lah dekat Tok Lebah tu. Pagi-pagi dia tolong masak bagi kat adik kita ni. Jadi beritahu hasratnya baik kan, nak pergi perang. Pak Lebah tu pun okey lah. Pak Lebah tu kuat iman. Maka Pak Lebah tu tiap-tiap pagi ambil makanan letak kat pintu, balik. Letak kat pintu, balik. Maka setan pun datang. Lepas sebulan, Tok Lebah tu tiap-tiap hari, 30 hari dah letak makanan kat pintu, balik. Dia kata, engkau ni kan baik. Tapi aku tengok, bila kau letak makanan kat situ, kucing makan, apa salahnya letak tu ketuk pintu sekejap. Ya, pandai pun.
Kau letak tu kau ketuklah pintu sikit. Lepas tu dia sedar tak sempatlah kucing makan. Oh betul juga. Maka dia pun bertukar daripada letak saja kepada letak lepas tu ketuk. Dia buat pula sebulan. Lepas sebulan setan mari pula. Dia kata kau ni memang baguslah. Apa salahnya? Dah le ketuk tu tunggulah tanya khabar sihat kau duk. Ya betul kan? Jadi Pak Lebay tu kata betul juga. Ingat dia pun. Ketuk, lepas tu yang tu keluar. Apa khabar? Sihat? Oh sihat. Lepas tu habislah. Lepas tu lepas sebulan dia mari pula. Kau ni kan tanya apa khabar saja je. Aku tengok semalam ribut. Cubalah masuk tengok. Mana tahu tiri. Betul juga. Jadi, bulan keempat dia masuklah pula dalam rumah. Ada tiri, ada bocor ke apa. Cakap lama sikit. Lepas tu dia balik. Dia kata, kau ni kan betul sungguh. Masuk tengok saja. Duduklah teman dia makan. Dah 4 bulan makan seorang. Betul juga. Teman pula. Betul kan? Akhir sekali buat berlaku yang betul lah. Akhir sekali berzina. Bila berzina, budak tu mengandung. Abang dia nak balik. Nak buat macam mana? Bunuh budak tu. Jadi setan ni perempuan. Dia tak suruh sekaligus. Dia sikit. Dia cukup sabarlah. Sikit. Sebab dia juga tahu bahawa Allah tak kira depan kan. Allah kira ujung. Lepas tu dia tak gelojok. Sikit. Cuba tengok macam mana perempuan tak semayang dulu. Kita kan semua masa muda tak semayang nakal. Mula-mula kita duduk di rumah cukup takut nak tinggal semayang sebab kena rotan. Bila masuk asrama hori, antara hori itu sebab ayah tak ada. Tak payah rotan. Maka dia tipu kita supaya tak semayang. Mula-mula dia suruh kita semayang lewat. Dia tak suruh tak semayang selalu. Tak semayang lagi. Daripada pukul 1 pergi ke 1:30. 1:45. 2:30. Lepas tu akhir sekali jamak suri. Iaitu Zuhur dekat-dekat ngasar. Lepas tu kita pun telajak tak semayang Zuhur. Astagfirullah. Kan kuat astagfirullah. Astagfirullah. Hari kedua dok pula. Astagfirullah. Akhir sekali astagfirullah. Lama-lama jauh bunyi astagfirullah tu. Akhirnya tak semayang. Jadi tuan-tuan, setan tu masya-Allah dia cukup. Jadi sebab itu bagi kita bila kita dah telanjur sikit tu undur selalu. Jadi bila kita telanjur sikit kita undur, dia lambatlah sikit. Ini dah telanjur tak undur, dia pergi lagi. Dia pergi lagi. Maka sebab itu kata Imam Ibn Qayyim Jauzi, dosa ini jangan cuba. Sebab bila dah kena payuh nak lepas. Jangan cuba. Saya kadang-kadang man is man kan, lelaki adalah lelaki. Kadang-kadang tengok anak murid hok comel-comel tu gila juga kita pun. Iyalah, budak kan sweet 19, sweet 20. Kadang man is man lah walaupun ustaz. Tapi teringat tu jangan coba dosa. Jangan coba. Dia teringat waktu tu waras pun bagi astagfirullah lagi. Jadi setakat ni duk lawan semua lah. Duk lawan sama. Apa dia? Sebabnya tadilah nak kata iman tak, yang penting waras, mikir. Kita kan ngajau kan setan tu pelan-pelan. Tapi kalau kita pergi dia jadi. Dia pergi, setan pun tolong lorong, jadi. Akhirnya perempuan tu tak dapat, bini minta cerai, rumah tangga berantakan. Saya pun ni rambut panjang, janggut gitu. Ustaz kata, Ustaz Faisal mana ada gila. Jadi supaya kita tak tipu kat dia, jangan coba. Assalamualaikum. Jadi betul yang pukul 12 dah juga pun. Assalamualaikum. Jumpa yang lain pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.